Serangan terbaharu Tun Dr. Mahathir Mohamad terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim menyaksikan cemuhan warganet ketika Malaysia masih berdukacita dengan kemalangan ngeri yang meragut nyawa 15 penuntut Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Mahathir membangkitkan isu imuniti yang dikaitkan dengan Perdana Menteri. Mahathir menganggap Anwar sudah tahu dirinya bersalah susulan tindakan Menteri Kewangan berkenaan mengemukakan permohonan luar biasa untuk mendapatkan imuniti undang-undang daripada saman sivil. Mantan Perdana Menteri dua kali berkenaan dengan paling lama memegang jawatan itu selama 22 tahun, mulai 1981, juga mendakwa pelaksanaan undang-undang di Malaysia sebagai pilih bulu. Bekas ahli Parlimen Langkawi yang tewas teruk dan hilang dipuasai pada PRU 15 lalu itu turut mendakwa individu lain awal-awal lagi akan ditahan walaupun belum dibicarakan di mahkamah. Rata-rata mencemuh serangan terbaru Mahathir terhadap Anwar selain mengingatkan tentang nahas ngeri membabitkan penuntut UPSI awal pagi semalam. Dia je betul. Dialah hakim. Dia tahu serba-serbi. Sekarang semua tengah sedih pasal kemalangan membabitkan bas membawa penuntut UPSI lah atuk. Beta amat dengan Anwar Ibrahim. Tak habis-habis Anwar. Oh, lupa. Best friend proxy semua dah kena right. Tak tahu nak pusing apa.